Siapa sangka hanya dengan ubah lirik lagu popular boleh buat netizen tak kering gusi. Menendang-nendang sambil jalan sampai dengar satu taman. Bukan nak tunjuk perasaan, ku kerja dengan kerelaan dah tengah bulan. Hari-hari begini perlu dinikmati dengan senang hati. Bermula pagi tadi semuanya masih wangi-wangi lagi. Akan tapi dalam video kali ini, kita nak kenal dengan wanita di sebalik fenomena parody TikTok yang tengah trending, Anna Tongai. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng supaya tak terlepas video menarik lepas ni. Siapa sangka mengubah lirik lagu-lagu popular boleh mencetuskan satu fenomena hiburan baharu dalam kalangan warga maya. Itulah yang dibuktikan oleh Anna Balkish Abu Bakar, atau lebih dikenali ramai sebagai Anna Tongai, apabila video parodi kreatifnya di TikTok berjaya menarik perhatian ramai dengan gaya santai dan mencuit hati. Menurut wanita yang berasal dari Johor ini, idea untuk mengubah lirik lagu sebenarnya datang secara spontan, tanpa sebarang perancangan khas. Selalunya, lirik tu datang masa tengah dengar lagu atau buat kerja rumah. Bila idea muncul, saya cepat-cepat tulis dan rakam bila ada masa lapang, sambil tersenyum. Menariknya, Anna menjadikan keretanya sebagai studio rakaman utama dan lagu-lagu nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza sering menjadi pilihannya untuk diolah semula, hasil daripada minat mendalam terhadap penyanyi tersohor itu. Katanya lagi, tema lagu yang dipilih pula bergantung kepada isu semasa dan situasi harian masyarakat supaya kandungannya terasa dekat di hati penonton. Biasanya saya olah topik yang ramai orang boleh kaitkan, termasuk pengalaman sendiri. Dari situ, orang rasa dekat dan boleh ketawa bersama, ujarnya. Lebih mencuri perhatian, beberapa selebriti tempatan seperti Mimi Fly, Sherry Al-Haddad, Eddie Hamid dan KY Kemo turut memberi reaksi terhadap videonya. Namun bagi Anna, semua itu hanyalah bonus. Apa yang lebih penting, katanya, adalah dapat membuat orang gembira dan terhibur. Kalau orang boleh senyum dan hilang stres kejap, bagi saya, itu dah cukup bermakna, katanya. Daripada kereta jadi studio rakaman sampai tular seluruh negara, Anna Tongai buktikan bahawa kreativiti tiada hadnya. Kadang-kadang benda spontan pun boleh jadi hiburan besar untuk ramai orang. Kalau korang suka video macam ni, jangan lupa like, subscribe dan share supaya lebih ramai kenal dengan bakat kreatif tempatan macam Anna Tongai. Menendang-nendang sambil jalan sampai dengar satu taman. Bukan nak tunjuk perasaan, ku kerja dengan kerelaan dah tengah bulan. Sikit lagi perlu ku tahan demi gaji dan kawan yang asyik ajak makan. Kerjalah oh kawan, jangan kau asyik nak sawan. MC tiap bulan, jangan sampai bos tak tahan. Jangan kau melawan, kita kuli bukan hartawan. Demi sesuap makan, tetap kerja walau hujan. Jangan kau layan setan yang ajak kau merentan. Dan aku bukan setan yang sedang kau fikirkan. MC je lah hari ni. Cuaca nak hujan sehari je pun. Hari-hari begini perlu dinikmati dengan senang hati. Bermula pagi tadi semuanya masih wangi-wangi lagi. Akan tapi petang nanti loceng bunyi pasti. Habis ketiak amalan pun bau kau bagi. Itu belum campur bau hanya ikan keli. Habis semua satu van ku nak hadapi.
Begini reality Acik van tiap hari. Yang pasti tingkap van dibuka nanti untuk elakkan tragedi muntah sambil diri. Tetapi hidung acik ni dah lali, bau telur bau besi semua sebatik. Habis anak tudung semua dah ke tepi. Yang rambut macam kucing basah tak terkecuali. Hancing yang terkucing dalam seluar tadi. Balik kejap lagi mak kau rotan nanti. Tiap hari dah garanti baunya begini. Namun tapi acik pasti rindui tiap hari waktu cuti nanti. Bau telur besi hanyir ikan keli, hanyir ikan keli. Hanyir kau ni tau.